Ini kisah GST. Di sebuah kampung, seorang anak muda bercita-cita menjadi pemimpin besar yang sangat pintar dan serba boleh. Harga barang boleh turun kerana GST. Saya nak cakap sekali lagi, harga barang boleh diturunkan kerana GST. Boleh diturunkan kerana GST. Zero rated dah. Semua bahan makanan mentah, sayuran, ulam, makanan laut, beras, tepung, gula, rempah ratus, semua sudah kosong nanti. Semua sudah kosong. Semua sudah kosong. Semua sudah kosong. Harga barang boleh diturunkan kerana GST. Harga barang boleh diturunkan kerana GST. Terima kasih Datuk Menteri yang bagi penjelasan panjang lebar. Tetapi saya rasa masih lagi belum faham tentang GST. Dia sendiri tak faham. Tapi saya yang antara kepala dalam GST menyebut GST menurunkan cukai. Anda setuju? Saya jemput seluruh rakyat Malaysia untuk menyertai kenduri rakyat terbesar di Dataran Merdeka Sabtu ini jam 2 petang. Pakai baju hitam, bawa payung merah, jumpa di Dataran Merdeka Sabtu 2 April 2016 2 petang.